Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kini telah memasuki musim tengkujuh, iaitu tempoh yang sering bawa kepada hujan lebat, angin kencang serta risiko bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Sehubungan dengan itu, semua pihak dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan pihak berkuasa dan mengelakkan aktiviti yang berisiko tinggi, terutama di kawasan sungai, pantai dan lereng bukit. Dalam masa yang sama, cuti sekolah tahun 2025 telah tiba. Kami daripada warga USAS, khususnya Kelab Taha AU, mengucapkan selamat bercuti kepada semua pelajar. Cuti ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk berehat, mengeratkan hubungan kekeluargaan serta menyertai aktiviti yang berfaedah. Namun begitu, aspek keselamatan pula sentiasa diutamakan, khususnya ketika melancong atau melakukan aktiviti luar rumah sepanjang musim hujan ini. Para ibu bapa dan penjaga juga diseru agar sentiasa memantau pergerakan anak-anak, memastikan mereka sentiasa dalam persekitaran yang selamat, serta mengelakkan kawasan berbahaya yang terdedah kepada bencana. Gunakanlah cuti sekolah dengan sebaiknya, rancang perjalanan dengan teliti dan utamakan keselamatan diri dan keluarga. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar musim tengkujuh ini dilalui dengan selamat dan cuti sekolah dapat dimanfaatkan secara berhikmah dan bermakna. Sekian.